Terima kasih. Seronok juga tadi. Oh? Sakit kepala pun macam dah hilang. Jadi betul lah aku cakap. Kau tak cukup relax. Tak, gurau je. Esok ada lagi ke? Tak ada. Esok aku kena training. Kena naikkan lagi tahap serasi kalau nak teruskan dengan Satria. Apa sal nyuruh kau rendah sangat? Entah. Ikut aku. Chess? Apa hal nak kena main chess pula ni? Seorang ejen neuro mesti boleh berfikir jauh ke depan masa jalankan misi. Main chess boleh latih kebolehan kau untuk meramal. Checkmate. Jangan ikut pergerakan musuh. Jangkakan mana dia nak pergi. Sekarang kau dah tak ada iris. Kena baca sendiri corak serangan. Ejen neuro kena ada daya ingatan yang kuat. Order? Hei! Mi goreng satu tak nak pedas. Dua, tapi nak telur mata. Aku punya nak pedas. Panas satu. Sama. Tapi tak nak mi. Nak mi mun. Lepas tu nak tengok ais. Kurang manis. Checkmate. Alah! Jangan teragak-agak. Bagus. Lagi. Bos, roti sarang tebuan 2. Okey. Dia ais gelas besar. Siap. Macam tu lah. Kau memang tak pernah makan yang benda ni? Tak. Aku mana makan junk food macam kau. Oh, disiplin betul. Padahal kau tak ada iris pun hebat. Aku rasa kau pun hebat. Ada naluri, semangat, padahal tak cukup berlatih pun. Tak aci betul. Boy, seronok nampak? General! Apa? Tak boleh ke bagi saya ikut sekali? Itu bukan keputusan saya. Tapi... Kamu tak patut ada di sini. Semua sudah sedia? Status. Pintu masuk clear. Pentas utama, clear. Bilik kawalan, clear. Maskot Jero, clear. Medan senera, clear. Hello, nak jual ke tanah ni? Baik semua, teruskan berjaga. Amir, apa yang kamu fikir? Kenapa hantar begitu ramai ejen? Kita tak boleh ambil risiko. Lagi-lagi lepas kejadian di terowong tempoh hari. Dari rakaman misi Satria, saya dah berjaya bongkar identiti Neonimus. Apa? Bila masa kamu Saya buat... rasa kamu semua lebih kenal. Oh, tak mungkin. Siapa budak tu? Dia pernah direkrut sebagai ejen muda. Namun disingkirkan dari akademi kerana terlalu bermasalah. Bukan ke prosedur keluar mata? Ya. Tapi dia sempat sabotaj sistem kita sebelum menghilangkan diri. Siap? Apa ni, Mam? Tak
macam dalam gambar pun. Habis tu kau makanlah gambar tu. Chill bro. Apa kena ni? Kau ni nak kerja ke nak main? Kan tengah menyamar ni. Kenalah nampak macam nak berseronok. Biar betul kau ni Alisha. Kenapa? Tak betul ke? Kalau kau suka sangat, nah, pergi layan. Mana boleh? Kita orang kan kena survey kawasan. Betul-betul? Jom! Pun! Jalan lari! Nak ikut. Ali mesti tak cukup tinggi nak naik kan? Betul? Ui, persembahan anak ula. Nanti jumpa balik Bertindak segera! Syahlah, nampaknya kau dah jumpa sebenarnya dengan aku. Ayo, Karen. Kita mesti tewaskan 3 Durjana sebelum mereka kembali berkuasa dan serang bandar kita. Turun cepat! Dan, bawa dia keluar.